Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini kita bincang tentang satu persoalan yang menjadi dilema kita saban hari. Siapa sebenarnya yang perlu hormat siapa? Kita selalu dengar orang cakap, hormatilah orang yang lebih tua. Betul, memang itu salah satu ajaran Islam. Tapi, betul ke hanya orang tua je yang mesti dihormati? Sebenarnya, Islam tak ajar hormat hanya satu arah. Nabi Muhammad SAW bersabda, bukan dari kalangan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksudnya, kasih sayang dan rasa hormat tu mesti datang bersama. Kedua-duanya penting. Hormat ni bukan hanya untuk orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukan, tapi tak mengira umur, status, peranan dalam keluarga atau masyarakat. Selagi seseorang itu manusia, dia layak untuk dihormati sewajarnya. Kenapa? Sebab setiap manusia itu istimewa di sisi Allah. Mereka ada hati, ada perasaan, ada maruah. Tak kisah siapa dia atau dari mana dia datang. Kadang-kadang orang yang ada kuasa macam ibu bapa, suami, abang, kakak, ketua, pemimpin, rasa mereka boleh cakap atau buat apa saja. Tapi dalam Islam, kuasa bukan lesen untuk bertindak sesuka hati. Sebenarnya, makin besar tanggungjawab, makin berat amanah. Orang yang memegang kuasa ni kena lebih berhati-hati bila bercakap dan bertindak. Kerana apa yang mereka kata dan buat akan diperhatikan oleh orang di bawah mereka. Hormat bukan tentang siapa lebih tinggi atau lebih rendah. Ia tentang cara kita melayan orang walaupun kita tak setuju dengan dia. Ia tentang nada suara kita, cara kita jawab dan sikap kita. Kepada mereka yang berada di bawah jagaan atau kuasa orang lain, walaupun mereka lebih bijak atau lebih cekap, mereka tetap kena hormat sesiapa saja di atas mereka. Dua-dua pihak kena tunjuk rasa hormat dan sayang. Betulkan niat. Buat kerana Allah. Bukan sebab nak buktikan siapa betul, siapa yang lebih hebat atau siapa lebih berpengalaman. Kita selalu dengar ungkapan saling hormat menghormati, kan? Saling itu bermakna dua hala, bukan satu hala. Tak kira seseorang itu bos atau pekerja, ibu bapa atau anak, dikenali ramai atau orang biasa, setiap orang layak dilayan dengan hormat. Bayangkan, kalau hanya satu pihak yang minta dihormati, tapi satu pihak lagi dinafikan haknya untuk dihormati juga. Mesti tak seronok, kan? Tak ada siapa yang tak nak hidup bahagia. Bila manusia tak seronok dan tak bahagia, macam mana kasih sayang nak diberi sepenuh hati? Jangan lupa, Iblis dihalau dari syurga sebab sombong. Dia rasa diri dia lebih baik. Dia rasa kedudukannya lebih mulia. Jadi, jangan biarkan rasa bangga atau ego merosakkan hubungan. Sebab sifat yang buruk tu boleh buat kita hilang semuanya. Kita hormat manusia lain kerana kita nak redha Allah. Bukan sebab nak nampak baik atau nak menang. Masa itulah kita dapat ketenangan hati yang sebenar. Dalam rumah, di tempat kerja, dalam hidup. Dan itulah yang Allah janjikan sebagai syurga dunia. Seperti mana disebutkan dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 97, tafsir Ibnu Kathir, yang bermaksud, Allah berjanji, jika engkau beriman dan beramal soleh, aku akan beri kehidupan yang baik, hati yang tenang, rezeki yang halal, jiwa yang reda. Niatkan dalam hati untuk hormat dan sayang kerana Allah. Bila niat bersih,
Allah akan lembutkan hati kita semua. InsyaAllah, dalam video seterusnya, saya akan kongsikan macam mana nak tunjuk rasa hormat tanpa mengorbankan diri sendiri. Sebab kadang-kadang, walaupun kita sabar, tapi bila selalu dimanipulasi, kita boleh hilang kawalan dan masalah boleh jadi lebih besar. Buat baik bukan sebab mahu dipuji orang, tapi sebab itu yang betul untuk dilakukan. Berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kalau suka topik macam ni, like, komen, share dan subscribe dengan penuh kasih sayang, okey?